Kalau ikutkan, aku ada 3 sebab tau kenapa dekat Malaysia ni ramai pilih Aveta Nova 160 Signature Edition ni. Sebab yang pertama, bagi akulah, dia punya design dia tu. Kalau korang tengok design dia, setiap sisi tau, depan, belakang, kiri, kanan, design dia sebiji macam MVX. Yang ni yang buat orang jatuh hati nak ambil Aveta Nova ni. Sebab yang kedua pula, harga dia lah. Kalau korang nak banding dengan brand Y tu, yang ini harga dia lagi murah separuh daripada NVX tu. Sebab yang ketiga, bagi aku dengan harga yang murah, dia bagi jajan yang banyak kot. Kalau korang tengok, dia bagi dual channel ABS kan, dia bagi remote keyless, ada port charging, senang cerita semua lengkap lah untuk kegunaan harian korang tu. Okay guys, so kalau korang berminat dengan Aveta Nova ni, korang jangan lupa klik button apply dekat bawah ni. Dan satu lagi, korang kena ingat, kita ada buat penghantaran percuma sampai depan rumah. Kita cover seluruh Semenanjung. Okay, saya assist korang sampai dapat motor. Ciao.